Memori saya makan makanan ni kira-kira 100 tahun dulu. Ni jumpa di Pekan sahaja. Dia tak ada kat tempat lain. Ini benda nama dia, bang? Jering rebus. Jering rebus. Payah nak buat ni? Memang payah. Siapa kata saya tak baca komen? Nampak kita orang sampai ni. Pasar Tani Kekal Pekan Pahang. Nampak? Sempat best. Ada bumbung. Terima kasih pada yang cadangkan tempat ni. Jom kita check apa yang ada kat sini. Kalau mau nak tahu benda paling rare dalam Malaysia ni, tahu tak benda ni? Kuih Pahang original. Original Pahang Koi. Jadi, 3 beradik. Kuih ni, yang ni nama dia Badok Kubang. Yang ni nama dia Dodoi Kukuih dengan tahi minyak kat atas dia. Yang ni nama dia kuih panel. Orang kata laksa Johor laksa yang paling pelik. Sebenarnya laksa negeri saya lebih pelik lagi, iaitu laksa gebuk. Dan kuah dia, kuah warna ni, merah. Memori saya makan makanan ni kira-kira 100 tahun dulu. Ni dia. Nampak macam mi goreng kan? Bukan. Nama dia mi lidi. Dia cuma ada dekat Pekan saja. Yang Kuantan pun bukan original. Kalau dekat Kelantan ada harum manis, dekat Pekan Pahang ada pisang lemak manis Pekan Pahang. Yang ini original. Sebab saya belah-belah tadi, saya nampak IC dia 06. Kebetulan bersama kita dalam rancangan Wanita Hari Esok hari ini ada pegawai Fama daerah Pekan. Kita akan interview dia. Saya Japar Walia daripada rancangan TV8. Ni dipanggil pisang lemak manis Pahang ataupun Pekan. Jumpa di Pekan sahaja. Dia tak ada kat tempat lain. Ini bahan utama nak buat puding raja. Nampak macam yoyo. Mak, ini benda nama dia, bang? Jering rebus. Jering rebus. Payah nak buat ni? Memang payah. Jumpa 4 jam rebus. 4 jam? Tak adalah payah sangat. Saya biasa rebus 4 hari. 4 jam buat? Sebungkus berapa ni? Itu RM5. Oh, RM5 je. Atau ulam-ulaman orang zaman dulu. Tips nombor 8. Macam mana kita nak tahu kopok tu baru ataupun segar? Nampak? Dekat bahagian bawah dia tu dia tak ada yang hancur-hancur, hama-hama tu. Yang macam ni bagus. Dia dah siap packaging macam ni. Kalau pasar dekat sini, dia proper. Dia ada siap packaging, tanda-tanda harga apa semua. Kita dah tak perlu nak tanya-tanya semua. Proper. So ni satu lagi makanan rare yang ada dekat Pasar Tani Kekal Pekan Pahang. Yang ni dia panggil ikan jos. Bukan, ikan rebus. Jadi ikan ni sebenarnya dia dah rendam dulu, lepas tu dia rebus, lepas tu dia goreng. Dan uniknya dia makan dengan nasi goreng. Makanan ini berasal daripada Ipoh tapi telah dikomersialkan di negeri Pahang Darul Makmur. Orang daripada Morocco, Brazil, Argentina semua datang beli kat sini. Tak sangka Pasar Tani kita memang dah next level. Dia punya teratur, dia punya bersih, seragam kan. Orang dah ada tanda harga apa semua. So tempat ni bagus. Dia dah bahagikan segmen-segmen tu. Kat sini, kat belakang ni area makanannya, makanan-makanan legend, modern, Gen Z apa semua. Dekat belah sana tu barang-barang basah saja. Ikan ayam, ikan sungai, serigala apa semua. Dekat belah situ tu barang-barang kering, buah-buahan, sayuran apa semua. Pasar Tani Kekal Pekan Pahang ni dia buat hari Rabu dan juga Sabtu pagi. Jemput datang. Welcome to my hometown.